Korang mesti ada masalah line internet dekat rumah yang slow ataupun tak ada line internet. Korang patut beli router yang macam ni guys. Okay, line internet korang boleh dapat 4G dan juga apa yang best dia, korang akan dapat 4G Wi-Fi 6. Okay, dia punya speed memang laju lah. Okay, sekarang kita akan masukkan SIM card. Yang ni korang just masukkan je macam ni. Kita akan masukkan dia punya power. Okay, kita dah pasang dia punya power. Dan korang boleh tengok lah, Wi-Fi pun dah bersambung lah. Dia dah dapat 4G. Okay, dekat telefon ni aku dah connect. Okay, ni nama Wi-Fi dia. Password dia korang boleh tengok dekat belakang router ni. Okay, kita dah connect. Sekarang kita try tengok YouTube. Macam mana? Ada sangkut tak? Oh, laju. Try buka. Tengok. Tak ada sangkut guys. Memang padu. Jadi yang mana sedang mencari router, korang patut beli produk ni guys. Memang padu guys. Dia Wi-Fi 6 dan juga dia boleh dapat sampai 300 Mbps. Memang terbaik lah guys produk ni.